Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini kami sedang on the way menuju ke starting line. Hari yang ditunggu-tunggu, iaitu hari KL Standard Chartered Marathon 2025. Oh, pen dia dah start kat sini lah. Oh, belum lagi? 23. Okey. Dia tu. So, tahun ni pelepasan dekat perubahan, iaitu di tepi Sogong, bukan di Dataran Merdeka seperti kebiasaannya. Seperti yang kita lihat lah, ramai gila orang sekarang ni. Dan kita panggil hari raya. Ini baru 10 kilo. Okey, kita ada 5 kilo je lagi. So hari ni saya akan berlari 10 kilo. Saya tak berlari hari ni, tapi tengok baju kita orang memang saya special design untuk hari ni. Bagi semangat nama raya kan. Sebelum raya kita mesti nak pakai baju baru kan. Cuma kasut tak boleh baru lah, sebab kasut kena break-in. Pagi ni semua orang dah excited dah. Boleh semua orang cukup tidur. Semua orang dah buang apa yang patut sebelum datang ke sini. Okey. Dan sama-sama kita nantikan macam mana agaknya nanti ending di Stadium Merdeka. Satu yang belum pernah lagi disaksikan sebelum ni. So ni adalah larian yang keberapa? Ke mana catat? Ketiga. Oh, 3. Semua 10 kilo kan? Okey. Hari ni menggunakan kasut Adios Pro 4. Of course, siapa punya? Okey. Nampak all the best lah. Kasut cover plate ni patut boleh speed up lah. Gantung juga pada cuaca. Cuaca pun nampak macam sejuk pagi ni. So plan untuk hari ni ialah selepas flight off, okay, saya akan besok nak subuh dulu. Lepas tu saya plan akan tunggu pada kilometer 8, iaitu selepas Bukit Tungku lah. Tapi saya akan tunggu tepi dari bumi lah. Lepas tu saya akan try lari sekali kalau tak ada halangan. Kalau dia tak bagi lari, saya terus lari ke Stadium Merdeka lah. Saya tunggu kat sana lah. Sebab macam mana kita pun tak tahu. Jarak dari sini nak ke Stadium Merdeka dalam 2 kilo lah. So macam saya punya morning run je lah, sikit lah. Okay, toilet sana banyak. Okay, ada masalah berdiri toilet sana. Kalau ada masalah kan tak tahu lah. Rasanya kita dah menghampiri sebelum pen ditutup. Macam mana perasaan hari ni? Dia tiba berdebar. Biasa-biasa je selalu. Sebelum ni bibi berapa sebelum ni? 13. Tapi ada Bukit Tungku kan, tengok macam mana lah. Ada plus 3. Kalau saya boleh teman saya setakat ni pada masuk situ kena ada bip, dia tak ada bip. Alright, nanti tempat ke kiri Okay, bye-bye. Two people at the Kuala Lumpur City Hall. We also want to thank the Champion and Chicago who distributed sports and the Amateur Athletes Association. Convention Center. Well, you're starting at the 10 kilometers. We are looking forward to flag you off. I hope that you're ready to go. And just to take you through some runner etiquettes once again, look out for each other and stay hydrated at all times. Faster runners will be overtaking. Do not hog the road. Please do kindly also know that if you are taking any selfies, hang on tight to your device. Do not drop your cameras or your phones for any reason whatsoever. Okey, akhirnya selepas melalui beberapa halangan, beberapa blokade, akhirnya saya sampai juga ke depan ni. Something brand new for all our runners. Now, Central Malaysia Athletic Group was established in Malaysia in 1875 as Malaysia's largest Saya akan tunggu buat saya lagi belah kiri tu. Saya nak ambil gambar ni. Initiative and innovation, consistent, Basikal pesa pun dah ready dah. and sustainability initiative. The bank provides a comprehensive range of financial solutions for corporates, institutions,
ni 10 kilo. Diorang semua ni level setengah jam sampai dah. Kalau saya lari macam ni ke Stadium Merdeka, baru betul-betul saya boleh sampai sebelum sampai. Okay, so saya akan tunggu wife saya kat depan ni. Kalau dah buka gate tu, viewers mudah-mudahan ready nak dah tu. So all the best kepada semua elite runner. Okay, so dia harapkan mana yang boleh podium, mana yang boleh bibi. Saya akan tunggu bini wife saya tu sudah sampai. Para makin terasa. So sekarang ni dah 5.50, 10 minit sebelum flag off. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Okay, 2 minit sebelum flag off. It's start finally. Let's go. Lama nak habiskan peserta ni. Laju. Okay, all the best. Oh, laju ah. Cepat sampai dah. Okay bang, belak. Okay, saya pun tak boleh gerak mana selagi tak habis wave ni. Tak boleh gerak ni, sangkut sini. So selepas 10 minit peserta still tak habis lagi. So saya kena pergi solat di Masjid Jami' sebelum saya rushing ke Stadium Merdeka.
Airlines yang berada di kilometer ke 8 something untuk 10 kilo. So seperti dijangka lah, ada runner yang nak awak decision. So saya plan nak tunggu wife kat sini, lepas tu teman dia lari sikit sampai kat dia, saya split balik lah. Kalau tengok ada yang ada laju semua dah sampai. Kita tunggu ujung sikit. Kita tiga-tiga menunggu wife Masuk full so. Esok full. Sama lah kita. Esok kita lari aja jalan ni esok. Itu lah. Laju dia orang ni dah agak dah. Biasanya esok pakai. Besok pakai esok ni ya. Tak pakai kamu pelit kan? Tuan tadi lah. Tadi lah. Full tak boleh lah. Half boleh lagi lah. So sekarang wife saya dekat kilometer 6 ni kata. Oh kan? Wah dia bertengok ke lah. Tak buat tengok. Tengah berdaki Bukit Tunggu. Dah lepas kat sini lah? Baru dalam 5 minit. Dia dah dapat yang first dah lepas lah. Dah lepas dah. Masa saya sampai tadi pun dah lepas dah full. Yang first tu. Bukan. Farina kan? Ya kan? Sini saya bio. Ni dah saya ni. Okay, wave dah sampai dah, wave besar-besar ni. Hari tu semua yang jenis sekejap je. Tadi wave yang super ni macam okey lah, dah start datang komen-komen ni. Tapi ni pun pace 5, pace 4 kan ni? Baru berapa? 45 minit. 5 minit kan? Tu lah, pace 4, pace 5 ni. Dah kilometer 8. Kita keluar lah. Saya cakap lah nak pergi stadium juga. Okay, let's go. Ready. So, saya pun nak pergi stadium kak. So, saya ikut sekali lah. Oh, boleh tak kena halau lah. Kilometer lebih kan sampai kan. So, lagi 1 kilometer lebih. So, besok pun saya akan lalu jalan ni esok. Pada kilometer 40. Okay, kita mahu hampir ni 1 kelas kilometer saja. Okay, so kita split. Hai, gula jumpa dekat dalam ni. Okay, so akhirnya kita sampai di depan Stadium Merdeka. Wow, banyak gila perubahan lah depan ni. Masa datang tu tak macam ni. Wow, very nice. Sekarang ni saya nak masuk ni. Tak tahu macam ni lagi masuk kan. Kalau cheer zone boleh duduk bawah, kalau cheer zone kena naik atas. Saya naik atas lah. Kalau saya dah sampai, saya pun tak tahu. Tu dia. So begitulah dia penamat dia. Oh, very nice.
pun tak tahu saya dah pasang lagi belum. Okay, itu dia. Pakai baju warna neon yellow, sedang berlari menuju ke finishing line. Ya, finishing line pertama di Stadium Merdeka. Kita sambung tour. Okey. Congratulations. Ya. Berapa masa? Baby. Berapa? 1:11 ke? 1:11. Okey, makin laju, makin laju. Kalau sampai sini 1:11. Jadi kalau 10, 1:08. Oh, okey, makin laju, makin menghampiri. Boleh masuk ni lah, tahun depan Half, kan? full. 10 km speed. Oh, buat sarung kan? 1 hour 15. COT dia. Woo! Baik dia memang gila lah. Ada ni, ajak nak tengok. Berapa masa ni? Sejam 23. Oh, okey. Oh, pen 3 lah. Akhirnya. Pen 3 lah. Tak apa, next time kita jumpa lagi. Dah seorang ke? Tengok tahan lagi. Dah sampai lagi? Dah tahan apa? Oh, laju lah. Macam nak lari pergi tunggu, seronok kan ni? Hari ni dia tak adalah yang sangat. Dia lalu jumpa tepi je lah. Pergi tunggu pun banyak arut juga. Ada dua lah, dua yang sana. Tapi tak terus macam last year lagi. Last year masuk 10 ke? Okay, tahun depan masuk full. Yang last year tak ada info. Flower yang macam jam tu. Yang tahun lepas tak ada yang flower kot. Nanti tu, ambil gambar tu. Time awal ni 1 jam. Last minute masuk lah. Last minute beli bib. Oh ya. Last minute tu malah nak pipi. Berapa hari ni? Hari ni terus sikit lah. Mau melayan-layan. Tunggu kan. Melayan jalan. Tak boleh lah. Ha? 1.46. Oh, memang betul-betul. Betul-betul relax ni. Tapi okey lah, ambil suasana dia lah kan. Sebab tahun ni je Stadium Merdeka. Tahun depan tak tahu lagi lah. Oh ya? Ni first time ni, ending kat sini. Tapi tadi boleh jadi confused lah. Sebab tak tengok, tak ingat jalan kan. Bukan tak ingat jalan, tak survey jalan kan. Sebab dia ada apa? Ada line kan kat depan sana. Tapi belum habis. Tahu dah agak dah yang ada tu pantai tu. Ingat kan dekat situ kan. Lepas tu tengok Lepas tu naik bukit. lepas tu mana line ni tak habis lagi. Orang sini tak turun ni jam. Lepas tu jalan tadi. Lepas tu dah ada line tapi bukan habis lagi. Oh, Jalan lagi. dekat dalam ni, kat dalam ni. Kan, Dekat dekat luar. luar tu. Dekat luar. Dia dah ada dia punya macam banner lah pantai. So semua orang expect
ni. Tapi sebelum terowong ni ada lagi line tu. So ingat Orang dah dekat kantong. punya sana tu masuk dulu baru habis. Sampai situ. 100 meter lagi. Dia dalam 2 meter. Aku macam ada. Dia 200 meter tak keluar. Lebih. Lebih kan? Memang lebih pun. 200 meter kat sana, 200 meter. Datang seorang kan? Datang seorang. Apa datang seorang? Besok? Bukan hari ni. Apa ni? Bukan datang seorang ke? Oh, datang seorang. Datang seorang. Fail tak datang? Tak tahu lah dia datang tak. Besok kan? Besok. Besok Shelter kan? Full. Nak pilih apa kan? Kenderaan ni. Nak pilih kat belakang tu lah apa ni? Kat mana best lah? Spot yang best? Dekat situ. Yang dekat luar tu lah. Yang Luar sebelum, tu. yang sebelum pantai tu. Bukit tu. Sebelum pantai? Jadi kena lepas turun dari bumi. Lepas turun dari bumi. Okay, so inilah keadaannya. Meriah. Pelari-pelari 5 kilo baru sampai. Okay, dalam terowong tu. Lari di tengah-tengah. Besok kita lari sampai kat sini. Thank you bang, thank you. Boleh. Masuk. Besok full lah. Pulak kan? Apa suami UM eh? Oh, kena catat selalu make full lah. Sebab view yang awak. Saya dah 2 tahun bang. Mana sama bang? Alright. Okay bang, Okay, pulak bang. masuk. Nama siapa bang? Samsul. Samsul. Okay. Okay, thank you. Okay, hari ni S10. Sekali ya. Baik. Sekali. Mi. Ni gambar. Okay. Gambar satu sekali lah dengan ni. Ekor abang pun cantik. Okay bang. Alright. Okay. Akhirnya orang Surabaya. Okey hari ni. 5, 6, 7 tak boleh apa lah. Jalan je lah. Lah Bukit Tungku kan. Tunggu. So ujung-ujung tu dari bumi. Ujung panjat itu lagi. Wah. Pertama seorang. Orang. Ini jumpa kat orang Surabaya. Tadi nampak ni masa dari hotel. Oh nampak? Tu kan jalan masa Ha. apa tu? Starting line. Kan? Ramai lagi tu. Mana raya? Ni masa Jamil. Jamil. Oh, Oh. bandar di situ. Ada hijau kan. Sini dia orang pandai. Saya ni dah masalah ramai. 1, 3 ambil mak dekat mak ayah lah. Surabaya. Lepas tu Surabaya pergi KLIA hantar aku Yusuf. Lah, kau tidur ni. Kalau 4 jam lah tengok jam 4 jam lebih. Masa berapa ni? 1 jam tengah lah. Okey lah. Tapi tu lah. Untuk vibe ni hari ni kan. Target 1 jam. Tak boleh kita buat tahun depan. Okey, so sekarang kami dah on the way nak balik ke hotel. Ketamatlah hari pertama hari ni untuk 5 dengan 10. Tahniah kepada semua runner. Kisahlah result anda PB ke tak PB ke, yang penting enjoy lah sebab tahun ni dia special.
Ending student mereka ni buat pertama kalinya berlaku dan tahun depan tak jamin lagi. So kalau nampak tadi memang meriah lah, heboh lah. So lepas ni saya kena balik rumah, saya kena upload semua video hari ni. Saya nak clearkan sebelum malam sebab saya kena tidur awal hari ni untuk berlari besok pagi. So macam by maghrib saya dah start kena tidur lah. Sebab pukul 1 dah kena bangun. Sebab play off pukul 3, tak nak rushing. Harapkan boleh berlari dengan elok semua nak. So macam mana hari ni, okey PB ya? Good. Actually wife saya dia kena terima kasih kat kasut Evo Pro 4 yang saya pinjam untuk dia lah. Pinjam kan? Adanya pinjam akan dirempat. Pro 4 tu memang ajaib. Okay, siapa yang jarang pakai, bila awal pakai dia memang macam kena rasuk lah. Dia kena rasuk lari laju. Itu. Okay, so video ni pun dah panjang sangat. Kita jumpa besok hari di full marathon. Saya punya kategori dengan target ialah sub 6. All the best. Okay, dah 3 tahun dah. I will Okay, wait for you. bye. Assalamualaikum.